macam biasa. Lepas dah masukkan bearing, kita try pusing tengok bearing ni okey ke tak okey. Dia punya ringan C3 lain macam geng. Okey, ni adalah sambungan part yang pertama itu. Siapa yang belum layan lagi part yang pertama itu, hampa boleh pi layan dulu part yang pertama. Cara set up komponen head racing, head yang aftermarket lah. Dan komponen pun aftermarket. Komponen pun pakai yang racing juga. Aku akan tunjuk cara set up lah. Dan aku akan tunjuk cara nak pasang komponen head yang aftermarket. Sekarang ni, tanpa membuang masa lagi, mohonlah kita layan part 2. Okey, sebelum kita pasang cam, kita minyakkan dulu. Kita minyakkan di rumah bearing cam, nak bagi dia licin dan mudah untuk masuk lah. So, kita masukkan dia punya cam. Kadang o-ring tu ada yang dia main besar lah. So, dia main besar dia jadi susah sikit lah nak masuk. Kalau yang besar tu, apa kena pakai o-ring yang lama dah balik lah. Kalau lah besar. Dalam aku dah cakap. Dalam dia cakap besar o-ring ni. Tu nampak. Dia jadi macam kan bila kita jolok dia jadi terkepok, dia jadi terlipat. So kalau besar ni ambil balik dekat dia punya cam yang lama. Okey. So aku dah masukkan dia punya o-ring. Dia cam dia tak ketat tau. Dia cuma masukkan situ je. Kalau yang tak ada o-ring tu ketat sikit lah. Yang cam ada dua jenis. Satu ujung ada o-ring, satu yang tak ada o-ring. Yang ni yang ada o-ring. Ada o-ring dia ringan je. Okey, nampak. Okey, ngam rapat. Nampak. Tu. Nampak kan? Rapat. Lepas tu hampa try pusing cam ni. Bermakna semuanya okey. Kita kena check lah benda ni. Setiap komponen yang kita pasang sebelum dan selepas kita kena check. Okey, ni bermakna sudah ngam. Okey, sekarang ni kita akan pasang dia punya komponen-komponen dekat atas ni pula lah. Okey, macam mana cara nak pasang dia. Okey, ni skru lama-lama ni semua ni hampa kena ambil balik dekat head yang lama. Okey. Sebelum tu okey, nampak dekat dia punya head ni. Ni dekat yang sini. Skru dia hampa kena ambil balik dekat head lama. Hampa tak boleh pakai ni dah. Okey, so ni skru ni bubuh je balik. Okey, pasang balik. Lepas tu start exhaust ni kalau hampa nak pakailah, ambil yang lama lah. Kalau hampa nak bubuh naik yang biasa pun boleh, tak ada masalah. Bubuh je skru dua belah. Kita akan pasang dia punya rocker arm. Rocker arm ni aku tak tukar yang lain lah. Aku pakai yang HHM punya bagi. Aku nak tengok macam mana. Okey ke tak okey. Sekarang ni yang atas ni pun, adjuster ni pun aku tak tukar lagi. Aku nak try je dulu tengok macam mana. Dua-dua aku nak try. Masukkan dia punya rocker arm. Nampak? Di sebelah sini dia duduk macam ni. Satu duduk sebelah macam ni. Nampak kot. Lagi satu duduk sebelah macam ni. Okey. Ni dia punya shaft. Dia punya shaft. Kita minyakkan dulu. Macam biasa kalau shaft ni kasar, hampa ambil atas pasiak yang 1000 tu kan. Hampa asah-asah sikit. Kalau dah makan better hampa tukar lah. Yang ni jangan makan sampai rasa dengan kuku. Kalau rasa dengan kuku tu memang teruk lah, hampa kena tukar lah. Kalau sikit-sikit tu tak ada masalah. So minyakkan dulu. Okey. Kita masukkan dia punya shaft. Okey, samakan lubang. Pastikan benda ni, nampak ni, hak sebelah ni dia menghalau ke kita. Okey. Kita tengok shaft ni ketat ke tak ketat, okey ke tak okey. Longgar sangat pun tak boleh, ketat sangat pun tak boleh. Ni takut jam. Ni boleh main. Kalau boleh main tu kalau ngam lah. Okey. Settle. Kemudian kita pasang lagi sebelah. Okey. Shaft dia punya rocker arm pun dah pasang. Okey, untuk nak check dia punya bahagian rocker arm ni kita kena goncang. Kita try goncang. Tengok. Okey. Yang ni dia ringan. Yang ni pun dia ringan. Kita kena bagi free play dia punya tapak. Lepas tu kita try goncang lah. Nampak? Dia boleh main kira okey lah. Okey, kalau ngam. Lepas tu shaft ni kita try pusing. Kalau boleh pusing, okey. Yang ni pun kalau boleh pusing, kira okey lah.
So yang ni dah ngam. Tu kita kena tengok dia punya tepek ni, nampak? Pastikan tepek ni dia kena tekan betul-betul atas valve ni, nampak? Dia kena tekan betul-betul atas valve. Nampak? Ni kalau ngam lah. Nampak tu? Dia tekan betul-betul atas valve. Okey, satu persatu kita kena check benda ni. Okey, nampak yang ni ngam. Lepas tu yang ni betul-betul tekan atas valve. Yang ni pun okey, ngam. Next kita kena pasang dia punya benda lah ni, cam stopper. Okey, cam stopper ni kedudukan dia macam ni. Terbaki VR2 guys. Okey, so minyakkan sikit lah dia punya bearing ni. Kemudian kita pasang dia punya cam stopper. Kedudukan dia punya shaft kena macam ni. Kedudukan dia kena flat, kena kot ni sekata, nampak? Kot ni, nampak kan tu? Kedudukan shaft dia kot ni. Dia kena flat. Kita masukkan dia punya cam stopper. Okey, cam stopper dia nampak macam ni. Cam stopper dia macam ni, kita masukkan. Okey, untuk skru dia yang pendek ni. Skru dia pendek yang C8. Okey geng, alhamdulillah sekarang dah settle semua di bahagian komponen head. Nampak? Semua kita dah settle, semua aku dah tunjuk, dan apa yang perlu check sebelum dan selepas pun aku dah bagi tahu kat hangpa. Nampak? Semua dah pasang. Terbaki VR2 guys. Okey. Semua aku dah tunjukkan apa yang perlu kita pasang dan macam mana nak pasang dan apa perlu buat sebelum dan selepas pasang. Aku pun tak tahu nak cakap apa dah. Ni push rod untuk persediaan awal. Aku beli yang umur racing tu lah. Dia lebih keras sikit. Aku takut nak pakai original sebab takut jadi macam dia punya push lever shaft ni dah makan guys. Push rod patah dalam. Okey, semoga video ni sedikit sebanyak dapat memberi manfaat dan berfaedah untuk apa semua. Semoga video ni menjadi inspirasi untuk apa semua. Dan jangan lupa kalau apa suka dan enjoy dengan video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen. Jangan lupa turn on button notification apa, dan berjumpa di next content dan assalamualaikum. Peace you.